Aku ride kapcai bukan sebab tak mampu, tapi sebab aku tahu apa itu cukup. Enjin kecil ajar aku sabar, jalan jauh ajar aku tawakal, dan setiap kilometer mengingatkan aku, yang sampai dulu bukan yang paling laju, tapi paling setia dengan perjalanan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua guys. Hari keempat kita. Hari kedua engkau. Belum 24 jam lagi. Belum 24 jam lagi. Patutnya kena pukul 1:30. Belum 24 jam. Kita dalam misi ride bawah daripada 24 jam ke Terengganu. Alhamdulillah boleh sampai Mandali dalam pukul 12. Hari ni kita nak gerak balik dah ni. Cakap dengan Project Detect, kita balik je Mandali patutnya. Terus Sampai tu balik. Kita ambil masa sikit lah. Berada di Abe di Maras, Kuala Nerus, Terengganu. Tempat yang pernah kita duduk dalam berapa tahun lepas? 2019. 2019, lebih kurang dalam berapa tahun? 6 tahun dah. 6 tahun ya. Ya. Kalau bawa budak kecil umur setahun, dia dah jadi besar. Umur setahun, sekarang dah masuk dia 1 lah. Okey. Hari tu ride kan siapa? Ride mana? Ride yang 2019. Ya, aku tak ingat siapa kan? Ride dengan ni Ketua Pengakap Melaka. Dia merangkap Ketua Pengakap Melaka dan juga Ketua Kampung apa nama? Air Merbau. Air Merbau. Okey, so kita jangan bersiap-siap juga ni. Nak pergi sarapan dulu. Ya, lepas sarapan, seusai sarapan, jawapan yang terakhir on the bike terus melalui lebuh raya utara selatan. Ya. Menghala ke selatan balik ke Melaka. Sebab ada kawan kita nak kerja malam. Tu lah. Uji Digitech dia kerja lah. Uji Digitech nak kerja, dia nak ride juga. Selain dia orang kata gelenyar. Kerja. Nampak belakang kau. Okey. So tanpa buang masa, marilah kita buang masa. Dia kumpul banyak gini. Kumpul banyak lagi ni. Tak nak aku ambil semua Habis. Tapi dah aku mak aku pesan untuk beli kumpul Terengganu. Kena singgah kena kumpul mana? Kumpul Terengganu. Itu dia. Habis je. Minta satu. Habis je. Terima kasih. Okey. Abe di Maras kena menyediakan penginapan yang selesa, yang mahal selesa dengan kelas. Baik. Jom kita siap-siap. Siap. Lepas ni nak pergi sarapan dulu. Oi, jatuh. Later. Alright guys. Hari ini, 28 Disember 2025, hari terakhir kemara kapcai kami ke pantai timur guys. Jam sekarang dah menunjukkan pukul 9.20 pagi. Kami dah selesai check out dah. Kunci pun dah kami tinggalkan kat dalam bakul Rahmah, dan sekarang, tibalah masanya untuk kami gerak balik Melaka. Tapi, sebelum itu, kami nak sarapan dulu guys. So, ayuhlah kita sarapan dulu. Kita cari kedai-kedai kampung aja, tak perlulah nak bergasak-gasak untuk ke kedai yang ramai orang. So, ayuhlah kita. Ada saya. Ni ada. Boleh ya. Okey, kapok eh? Kapok ni. Sedang lagi. Itu bu. Kopi orang. Kita nak Nescafe I Video. Video. Main kapok Tengok benda. Sedang boh. Poji makan sedang. Poji makan sekabu. Ni mau makan kapok. Kelantan. Kau yang Kelantan. Okay guys, so kita berada di kedai, aku tak tahu apa nama kedai ni, di Nibong. Tu, warung di Nibong. Tadi ada apa di Maras. Di sini di Nibong.
Marah nibung. Bagi. Nibung kena marah. Minum kena marah. Di mana siap? So kita sarapan dekat sini dah. Aku ambil nasi dagang. Wamban nasi dagang. Tapi wamban nasi dagang special sebab ada telur. Jemeh pun nasi dagang. Poji je dia nasi kerabu. Kita kalau nak rasa nasi dagang yang autentik, lokal, datang ke kedai-kedai yang tak dikenali. Betul. Macam sama juga nak penginapan yang lokal, orang kampung pergi kat Dimara. Ya, local Makanan people yang- unite. Yang biasa, yang autentik, hasil tangan anak-anak tempatan datang di Nibung. Oh, di Nibung. Ya, jom kita makan dulu. Okeylah guys, ayuhlah kita menteka darah dulu di waktu pagi yang hening ini. Kami makan nasi dagang, tapi hanya Puji Digitek sahaja yang makan nasi kerabu. Dia cakap dia suka nasi kerabu. Hahaha. Dan selepas selesai sarapan, dalam lebih kurang hampir jam 11 pagi, kami mula bergerak menuju ke Highway LPT2 untuk gerak balik Melaka. Dari tempat sarapan kami tadi, tak jauh pun Highway LPT2 itu. Lebih kurang sebatang rokok je orang kaya. Dan selepas mengayuh kapcai lebih setengah jam, kami stop sekejap kat Petron Bukit Jong, Kuala Terengganu, iaitu beberapa kilometer sebelum masuk Highway LPT2. Poknik nak top up minyak Honda Wave Alfa Romeo beliau. So, jom kita isi minyak dululah guys. Patut dia panggil kereta tadi. Sudah simpan dah topeng lah. Nak simpan dulu boleh lah. Sikit. Bunyi dah. Ya, isi semak bayar. Isi pasti okey deh. 9.23 liter, 3.606 liter, RM9.23 tanpa madani. Kalau nak madani kali lah 3.606 kali dengan 1.99. Macam ke barang ni kan? Pakai. Tapi dia kan dia papah harga situ tanpa madani. Semak bayar isi. Alright lah guys. Dah 11:30 pagi dah guys. Masih jauh perjalanan kita ni guys. Ho aloh, so, jomlah kita mulakan kayuhan kapcai kita untuk balik Melakau Hawau. Dan untuk perjalanan kali ini, inilah yang paling jauh yang akan kita tempuhi dan redahi. Dianggarkan jarak perjalanan kami melebihi 400 km. So, nanti akan ada beberapa hentian yang akan kami singgah. Maklumlah, dalam banyak-banyak motor, Honda Wave Alfa Romeo Poknik lah yang paling kecil kapasiti tangki minyak, dan ini akan memaksa kami untuk berhenti lebih kerap, selain dari kami dapat berehat juga untuk seketika. Okeylah guys, tanpa melengahkan masa, jom kita layan Highway LPT2 ini guys. Senang, tak payah nak galang di motor. Oh, 3.02 liter. Orang 5.65. Hari ni RM6. Set RM6. Ngam-ngam.
Kami tiba di RNR Parker, tepat jam 1.10 tengah hari. Kat sini, Pok Nick kena top up minyak lagi, dan kami juga akan rehat-rehat sekejap, kencing, verar, dan juga menghilangkan penat lelah sambil minum-minum sekejap kat wakaf kat tepi Shell ini. Sambil-sambil itu, bolehlah kita borak-borak kasih bimbang sekejap. Dia pada dekat lah. Betul lah sebab apa kau daripada Nyomping masuk Selancar tenang lah habis semua memang kau boleh keluar Bukit Kepong tapi jauh balik lah. Jauh balik lah. Segamat distrik Sap sampai Pagu. Alah daripada Bandar Segamat tu kau ambil tu pergi Nyomping je. Ya, pergi Nyomping je lah senang. Itulah paling senang. Itu jalan pun banyak orang kereta lalu-lalang. Bila kau pusing balik nak masuk Selancar, nak masuk Labis tenang. Ui, gelap tu. Ha? Rekod Rekod. Ya. Okey. Kena kucah bawah. Ya. Dia kan gula kan bukan pakai gula serbuk kan, gula cair, gula air, vanila tu. Ada kucing kencing kan? Ada kucing kencing kan? Mana? Tak ada. Betul lah tu. Sap kan? Rekod Rekod. Ya. Selepas kira-kira 40 minit menirpakan diri kat RNR Parker tadi, kini, tibalah masanya untuk kami menuju jalan pulang. Tibalah masanya untuk kami menyusuri baki-baki Highway LPT2 dan kami akan exit Suso Gampang guys. Suso Gampang guys. Dan nanti dari Gambang, kami akan teruskan perjalanan ke Muazzam Shah. Tapi, sebelum itu, kami kena berhenti lagi kat RNR Perasing guys. Honda Wave Alfa Romeo Pok Nick dahagakan RON 95 lagi. So, kita stop sekali lagi kat RNR Perasing ya guys. Siap RM5 dulu. Oh, transaction approve. Isilah minyak. $2.25. Ya, $2.25 lah. Oh dah. Okey, so jadinya RM4.14 sen. Oh, RM4.50 juga dia jadi. RM4.14 sen, RM4.50 untuk 2.25 liter. Ya, boleh lah. Oh, mata sikit. Oh. Sialah. Bodoh. Oh jadi 2 donat ke cuma air? Gini naik. Main gapo tu. Kita beli 2 donat. 2 donat. Air. Oh, air apa? Air apa ada tengok. Kopi limau. Kopi limau. Tengok air. Tengok limau. Ais lemon tea. Nah, kopi limau dengan teh pink. Gambar sekali boleh? Ha? Gambar sekali? Oh, boleh. Gambar biskut mana? Tengoklah kalau masuk IG. Haji. Ni kamera ni. Oh. Ambil dapat gambar tu. Okey. Sama lah. Macam sama. Ini bukan bodybuilder lain promosi Bob di leader. Ni beef DVD. Beef DVD. Di mana tak ada bakun Ya, kita nak makan berat tak boleh ngantuk. Kita makan yang ringan. Kita perlukan gula kan. Kurang gula lah. Kurang. Ingat akan mengantuk. Kurang gula. Maximum speed 55 dalam sejam. Aku boleh ni lah. Apa? Balas WhatsApp atas motor lah. Iyalah. Update gambar, video. Boleh update video. Habis ni macam mana? Bukan boleh laju tu ni. Ini adalah sinambungan daripada JRM, Jarum Halus Saudi kan. Oh.
Baik. Simpan lagi. Allah. Ni apa untuk ni? Ni tangkap ni. Tangkap hantu. Ghostbuster. Ghostbuster. Yes, makan dulu. Yang penting jangan pastikan perut kita kosong. Sentiasa terisi dengan gula. Baik. 3.25 petang, kami mula bergerak meninggalkan RNR Prasing untuk menuju ke Suso Gambang. Dan dari Gambang ini, kami akan terus menyusuri laluan FT12, iaitu Lebuh Raya Tun Abdul Razak, ataupun juga dikenali dengan nama laluan Kuantan Segamat. Laluan ini ada sebahagiannya sudah dilebarkan, dan ada juga sesetengah tempat itu masih lagi sempit dan agak kurang selamat untuk penunggang motosikal berkelajuan rendah. Nasib baiklah Honda Wave Alfa Romeo Poknik agak laju. Bolehlah maintain kelajuan 80 ke 90 km sejam. Hahaha, namun begitu, kira-kira setengah jam sebelum tiba Muazzam, hujan mula turun gerimis manja. Dan sekejap-sekejap ianya macam agak kasar. Dan pakaian kami sudah kelembapan. Tidaklah kami lencun, tapi kebasahan pakaian kami sudah cukup membuatkan kami kesejukan menggeletar. Kami tiba Muazzam Shah hampir jam 5:30 petang. So, jom kita makan dulu guys. Perut dah agak kelaparan juga ni. Ayuhlah kita makan dulu ya. Dah rekod. Ni, dia berkelip. Wah. Apa? Tak ada apa. Apa? Masya-Allah. Rekod kan? Lapar. 4 jam. 4 jam. 4 jam lah. Tengok ngantuk. Masya-Allah. Nasi goreng kambing. Kopi Nasi goreng buat pedas. kambing. Itu nasi goreng kampung daging. Nasi KPOI. Right, monsoon 2025. Basah spender berada. Tak pasang lagi. Tak pasal lagi. Tak pasang lagi. Pakai slipper berada. Update status. Habis macam tu. Oh lama. Map. Segamat habis banjir. Habis banjir lah. Alamak Tutup tuan. jalan. Tak boleh balik lah. Penyai. Apalah. Nak JB balik JB malam ni. Besok kerja siang bangun pukul 4, tidur berapa jam. Bagi ucapan. Lagi ucapan sikit ucapan. Ucapan kepada orang kampung. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua kaum muslimin dan muslimat. Oh, Kakak apa dia? kira apa dah? Wan balik. Ada apa? Nescafe. Nescafe L. Nescafe. Apa? Kopi. Kopi. Oh. Ni kopi lain kalau dia. Ini mana kau punya ni? Bukan. Bukan. Okey. Betul ni. Apa pasang lagu apa ni? Goreng kampung daging. Kampung daging. Oh, macam tu. Lagu nak buat puasa. Lagu apa ni? Lagu perang lah. Lagu nak buat puasa. Dan goreng kampung daging. Tu, dia ada ni ya. Buka sup. Cak ada keropok. Keropok ah. Sayur ni salad kan. Telur. Aku tak minta telur ni tapi sekali agak ni. Kita tahu apa dah kata. Nasi banyak. Nasi satu mangkuk. Lebih kurang 4 cm. 4 cm. Painci. Jalan jam. Nak pergi masuk rumah aku. Aduh ya Allah. Ni air je. Ni, ini dah nak rumah aku dah ni. Dekat area Berapa jam lagi marah? Ha? Berapa jam lagi marah? 4 jam lagi. Kalau ikut 4 jam lah ni. 4 jam. Aku ambil lah lebih kurang 2 tempat pun dah tak ni dah sangat dah. Tapi ni merah ni, aku sini jalan je ni. Merah je lah. Aku ayun betul. Nampaknya kena lalu ni lah. Lalu Pontian apa semua tu. Tapi aku lalu kampung-kampung tu, kecil-kecil lalu kampung. Ni biasa ni pedas, biasa. Udang ni apa? Oh bukan, kambing. Ni biasa. Ini pedas. Extra pedas. Ni pedas. Ni biasa. Biasa. Oh, buat lampu ni. tak apa. Dia pun nak pergi kali hitam. Dia boleh ambil ni. Mantap siap. Unik. Oh, mata. Oh, Mak Abu mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita boleh makan di apa? Restoran ketumbar, ketumbuhan ni.
Itu dah ketumbuhan. Apa dia? Lauk mantap-mantap semua Daging, nasi goreng kampung daging. Nasi goreng daging rusa. Nasi goreng udang galah. Nasi goreng kambing apa? Dah pedas. Okay guys, Alright guys, selepas semua mendapat makanan, jomlah kita makan dulu guys. Semua makanan mantap-mantap semuanya. Mantap man. Mantap. Ada nasi goreng daging, ada juga nasi goreng kambing, nasi goreng seafood, nasi goreng ikan talang masin. Semuanya sedap-sedap belaka. Sedap semoti guys. So, kami menjamu selera dulu ya guys. Dan selepas selesai menjamu selera, kami stop sekali lagi kat Petron Muazzam Shah untuk top up minyak sekali lagi. Berapa banyak top up minyak lah? Motor Honda Wave Alfa Romeo Poknik perlukan RON 95 lagi. Dan jom kita top up minyak dulu kat sini. Tu lah. Aduh, apa tutup? 你跟老板的预计，他有给跟他分手。 RM6. Semak banyak isi. Ya, kita tengok depan ya. Mana? Selepas dan seusai kami top up minyak, kami teruskan kembali perjalanan kami menuju Melakau Hawau. Hari pun dah semakin gelap. Hujan masih turun, tapi gerimis kasar ajalah. Sejuk yang amat guys. Tapi kami teruskan jua perjalanan kami. Dan laluan kami kali ini adalah kami akan menyusuri sekejap laluan FT12 ini. Kemudian setibanya di Simpang Tengkorak, kami akan ambil laluan ke Bahau. Hujan masih turun, keadaan cuaca pun dah semakin gelap. Jam sekarang pun dah menunjukkan pukul 7 malam dah guys. Tapi, kayuhan tetap dilakukan. Fauzi DG Tech AMD nak balik awal. Esok dia masuk kerja pagi guys. Tugasannya amat besar dan berat, demi memastikan kapal-kapal kat perlabuhan tidak berlanggar sesama sendiri. Dan kami tiba di Simpang Palong lebih kurang jam 7.36 malam. Hari semakin gelap dan kelam. Ketika ini, keadaan semakin mencabar. Menyusuri laluan utama Palong ini, kena lebih berhati-hati guys. Laluannya agak sempit, gelap, dan kami kena tempuhi laluan ini sejauh 36 km sebelum kami tiba di Pasir Besar. Sangat mencabar guys. Itu yang ni. Okay guys, sekarang dah 8 suku, 8.20 dah. So kita dah sampai dekat Pasir Besar. Berhenti sekejap kat sini guys. Untuk orang kata tegang-tegangkan urat. Ya, macam biasalah tempat checkpoint yang kebiasaannya kalau kita ride pantai timur dan yang bla-bla-bla sana tu akan Gini lah. Baru nampak Jadi muka. pusat besar. Pusat besar. Ya. Mana? Oh tu. Big Sand Selda Pasir Besar. The Big Sand. Yes. Semengan Puteri Tech akan berangkat pulang ke Tanah air. JP nanti. Ya. Kita sekarang dah pukul 8 kat sini. InsyaAllah lagi kurang dalam 2 jam lagi untuk sampai ke JP katanya. Jadi dia akan follow kita sampai ke Selandar lah. Ya. Jalan Selandar. And then nanti kita akan bawa dia masuk keluar pergi ke Aikro lah. Dan dia akan shoot Aikro sampai sana lah. Betul. Tadi hajat di hati nak LPT nak terus ke Aikro, tapi rupanya tak wujud lagi connection tu. Jadi Boleh jauh ya lalu KL. belum wujud lagi connection tu. Tunggu nanti dia nak buat lobo raya baru boleh. Tapi kita lalu jalan-jalan tadi, laluan di dalam jalan Palong ni memang sangat mencabar. Oh, Sebab mesti. kita ada 4 biji bongker satu jalan. Mereka tak boleh nak potong kita sebab bahaya jalan licin apa semua. Pojok Tech pun mengempalai tadi sampai ke sini. Ya. Hampir-hampir dia tersesat masuk ke PHP. Rupanya semua nak ke kiri. Ya. Ya kita tanya sikit pendapat dia macam mana. Macam mana? Right. Perjalanan kita Cabar. Mencabar. Menguji mental dan fizikal. Ngantuk. Ngantuk lah. Sebenarnya Pojok Tech dia ride 24 jam. Semalam 1.30 petang Ayam empat separuh. Ayam separuh sampai Terengganu. Belum pukul 9 dah gerak dah. Ya. Dia
Baru sampai tengah malam, hari ni dah balik semula ke ni lah, Pasir Besar. Ya betul, Pasir Besar. Melaka. Malam lalu Pasir Besar Ya betul. Rabak mandi Sebarang lalu balik Pasir Besar. Asal dia boleh lupa jalan. Tak tahu asal dia lupa jalan. Mental kacau lah mental. Mental kacau. Mental koyak Koyak lah, dah lagi apa dah ni. Belum lagi dapat kata tenaga. Malam patutnya dia tidur ni, besok pagi kerja. Oh iyalah. Tapi insyaAllah lah. Itulah besok kita pun kerja kan. Yeah! Yeah! Kenapa? Low water pressure. Malam ni makan gapo pe? Makan gapo? Makan dah. Benyek dah. Bukan nak singgah kedai Mac Bibi. Bibi. Oh. Bibi ada cerita baru. Apa tu? Gapo tu? Okey apa? Tonggek sikit. Tu dah. Okey lah. Dah sampai sini lah Sampai sini sajalah kita punya video. Nanti kita akan jumpa dalam ride yang akan datang. Ni adalah ride macam ni aja. Ride Team A, Team B bertemu di Kuala Terengganu. Bergabung. Sebab daripada Team A dia ada pengiring, tapi pengiring tak main. Pengiring naik motor apa? Pengiring naik motor apa? Pengiring naik motor apa? Pengiring naik motor KSR. KSR ya. Tapi pengiring tu dia rasanya niat di hati tu berkobar-kobar tak ada nak ikut tau. Tapi sampai ke Tangkak je lah. Kita orang benarkan sampai Tangkak je. Boleh buat kan rantai besar. Oh, dia rantai dia lagi rindu. Okey. So kita sampai dekat sini dulu. Macam ride lepas aku dengan Ponik tu dia balik pun last checkpoint pun sini. Dan video tu akan sampai separuh sikit pun hilang. Okay. Apa narrator tu apa nama? Narrator Hamid Saud. Selamat malam guys. Ketemu lagi dalam video yang akan datang guys. Sama dengan apa cerita guys. Kami Saud. Osman Mukarrabin. Hamid Saud mencing ah. Sama Osman Mukarrabin guys. Habis Saud dah balik kat India. Dia kerja pecah batu. Sampai sekarang tak dapat nak balik sebab duit tiket nak balik sini. Ya guys. Okey, kita bertemu lagi dalam sesi raya akan datang. Ya. Selamat malam guys. Ya. Bye bye. Ride spender basah. Tahu ni bang. Yang mana? Oh. Besar. Orang dah tak habis raya lah. Oh, Kamen Rider mengata aku ya. Nasib baik ada poknik tadi. Kalau tak, makin panjang bibir Kamen Rider nanti. So, sampai sini dululah kisah ride jelajah pantai timur dengan Kapcai guys. Walaupun kami diuji dengan sedikit musibah, tapi Alhamdulillah, segalanya dipermudahkan olehnya. So, kita jumpa lagi guys tahun depan, dalam siri ride yang akan datang guys. Selamat malam guys, jaga diri, hiasi peribadi guys. Ingatlah, tak semua ride perlu motor besar. Kadang-kala, Kapcai pun sudah cukup untuk membawa kami lari sekejap dari hidup yang terlalu menyesakan. Bye-bye guys. Assalamualaikum.